Aku sekarang ada kerja dekat Setiawan dan aku jumpa satu spot yang baik lah untuk makan mi kari dekat pangkalan kampung Sungai Tiram. Tempat ni dia punya jalan memang tak tahu ceruk mana, tapi bila sampai dia punya view menarik tu. Actually aku nak makan nasi tapi dah lapar sangat. Nampak tempat menarik, so aku nak terjah. Jom tengok aku parking kat sini, nampak dekat depan tu ada apa? Ada boat by kedai mi kari kerang Sungai Tiram. Meja dekat sini pun banyak weh. Lepas tu makan sambil menghadap muara sungai ni. Nice gila. Dia punya menu. Tu aku order ni. Ni udang biasa je, tak nak selambak. Kerang bulu. First time makan kerang bulu. Dia punya udang besar tu. Sedap. Lepas tu dia try dia punya kerang bulu. First time aku makan dia punya kerang berbulu baik. Rare kot kerang bulu ni. Alhamdulillah rezeki aku kali ni makan dekat tepi muara sungai ke laut ni. Tapi best gila tu. Tadi aku makan mi kari udang, 3 ekor udang yang bagi aku agak besar, dan juga kerang bulu yang besar. Memang puas gila makan sama-sama. Overall aku makan tadi dalam RM26. Bagi aku memang murah sangat lah. Aku silap dekat sana laut, bukan dekat tepi muara laut. Memang best.